Okey, sekarang kita nak lepaskan rama-rama ni. Dah nak tutup. Jom kita lepaskan yang nombor 1 dulu. Okey. Kita lepaskan dia kat bunga-bunga. Kita lepaskan dia kat bunga-bunga. Kita lepaskan dia kat bunga-bunga cantik lah. Kita lepaskan dia kat sini. Ha, sini. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye lama-lama. Okey, kita lepaskan kat sini pula. Sekejap saya lepaskan lah. Okey, saya lepaskan dia ni dekat tempat yang cantik jugalah. Kat sini Ni. Saya lepaskan dia kat sini. Janganlah. 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 Kau nak buat YouTube lah. Tak boleh. Tak boleh. Sabarlah. Kau nak letak rama-rama pun susah. Payahlah. Sorry guys. Sabar. Janganlah. Okey. Ini kita letak kat sini ya. Okey. Sabar rama-rama. Kat situ apa? Mana? Ni kurang besarnya rama-rama ni. Kau takut anak pegang? Kurang. Kurang ini. Saya nampak ini. Ni. Ha. Ini kompong-pong dia. Pong-pong tiba. Tapi cantik tak ni korang? ada lagi satu. Lagi satu. Kau ambil kat mana? Oh, ini tempat kakak lepaskan tadi lah. Apa? Ayo. Okey, ini rama-rama cantik tu. Nah, ni rama-rama cantik tu. Okey, kita cari rama-rama lain. Alah, tu berlaku je. Sekejap, saya cari rama-rama spesies daun. Okey, kita cari rama-rama spesies daun. Ni kenapa guys? Cantik lah. Okey, kita akan cari rama-rama macam daun ni. Comelnya dia minum daun. Dia minum bunga. Okey, lagi kita akan cari. Korang pernah tak cerita ni? Cerita pula pokok ni. Kita buang. Sekejap. Tutup. Ayah, dah tutup. Bye-bye.